mesti ingat saudara. Ingat kat KM, ingat saudara. Bye, ingat kita pula. So, cantik betul lah penangan si Nana ni. Thank you, Nana. So, you all kalau datang dekat DNS, nak buat treatment ke, nak potong ke, nak apa saja, dekat sini, tengah harga promo ya, Nana. Sepanjang Disember, promo kau-kau. So, you all pergi check dekat, bukan check kat GPT. Check dekat DM, okay? Paling seksi. Perfume daripada Zindor yang memang favourite kat KM, Symphony nama dia, inspired by LV. Memang kelas gila. Korang tak payah nak teruk-teruk nak beli mahal, buang masa. Murah, lepas tu yang paling penting dia tahan sampai malam. Kau tak payah nak top up. Satu kali je. Sampai ke rambut, sampai ke ibu jari kaki kau berbau. Bau dia kaya. Tak payah kau buat kerja, dia masuk duit sendiri macam aku. Tapi kau jangan ikut aku memang tidur pun duit masuk. Bau dia smooth je. Tapi attitude dia tak smooth. Attitude dia buatkan kau kasih lama kau nak kau balik. Sorry babe, kita tak ada masa. Tak ada masa. Tak, aku memang tak puas hati dengan kau. Pakai BMW, muka dah elok, kurus. Lepas tu duit dalam bank ada? Babi. Kau apa hal duit tinggal RM15 nak mampus? Dia ni kan ada satu perangai, gaji RM35,000 sebulan. Simpan semua, simpan. Kau simpan. Duit. Jangan jadi macam tu lah. Aku benci lah dah. Suka yang macam agih-agihkan dia. Tepi kereta. Agih-agihkan dia. Tak payah kau nak agih-agih lah. Orang selalu agih-agih ni kalau bini 4. Ayolah agih. Kau kenapa nak agih pula? Yang susah sikit pakai. Yeay, kita nak kopi-kopi dekat Nadi Cafe. Dekat sini yang sedapnya apa tau? Semua macam ada sedap. So you boleh lepak kat sini. Tempatnya memang sangat santai. Oh my god, comelnya kita. Cantik. Tengoklah dia punya pastry semua sedap. Favourite kita dah tak ada ke? Dah habis ke? Tu sedap. Nak tu dek? Sekarang. Mantap sekarang. Ni dia. Kita nak try matcha strawberry. Daripada Nadi Cafe. Nadi Cafe sedap. Datanglah ke Nadi Cafe. Memang enak. Artinya cappuccino. Sedap tak? Sedap kan? Sedap. Dia punya pastry semua sedap. Yeah. So you boleh datang dekat sini, dekat Desa Melawati je. Yeah, dekat je, lebih jauh. Yang pertama dan engkau bukan yang kedua.